أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوان أخوات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita, masih lagi memberikan kita itu ruang dan peluang untuk kita sama-sama solat fardu maghrib berjemaah, dan kemudian sementara menantikan untuk kita itu solat khusuful qamar. Tak, yang ni gerhana bulan. Tak, dia jangan nampak ni tuan-tuan. Maknanya dia kalau nak ikutkan, dia adalah sunat muakkad, sunat yang amat dituntut. Maknanya tuan-tuan, kita buat tu oleh pahala tuan-tuan, oleh pahala yang besar. Baik, macam tuan-tuan tahulah, kafiat dia sama je macam yang tuan-tuan pernah buat dulu lah. Tak, kafiat dia maknanya dia di dalam 2 rakaat tu dia ada 4 kali rukuk. Berapa? 4 kali rukuk. Tak, rukuk kita kemudian i'tidal, dia baca lagi Al-Fatihah, kemudian dibacakan dengan surah-surah yang panjang. Rukuk dia pula kalau kita tengok, tak, yang mana sahabat memerhatikan Rasulullah SAW buat, tak, dia punya rukuk itu sama seperti mana dia qiyam. Maknanya tetap boleh baca tasbih lah. Setiap rukuk tu boleh baca tasbih banyak-banyak. Dan letak tu lah tasbih berapa kali tuan-tuan nak baca. Ada yang ulama menganjurkan 33 kali, ada 100 kali, ikut tuan-tuan kemampuan. Ada. Kemudian dia naik, kemudian sama dia, kemudian sujud, naik sujud, lepas tu naik balik qiyam. Kemudian dia rukuk, naik, kemudian qiyam lagi, rukuk, qiyam, sujud balik. Dia 2 rakaat. Ada. Baik, yang mana dalam pemerhatian kita dapat lihat, maknanya di akhirat kelak baru kita dapat tahu betapa besarnya hikmah orang yang melakukan solat gerhana ini. Besar dia tuan-tuan, tak besar. Kita masih hidup tak rasa benda-benda ni lagi. Seumpama yang saya pernah bagi tahu tuan-tuan, ini adalah di antara satunya at-taqarrub ilallah bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Inilah di antaranya tatawu'an, yakni yang mana dikatakan solat dia berkaitan, dianya berkaitan dengan ibadah tetapi tidak bersangkutan dengan ibadah yang wajib.
Ini sunat lah yang kita buat ni. Dah, baik. Kita ingat lagi, kita bincangkan berkenaan dengan 10 perkara meraih cita Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Di sini saya ada sampai kat sini. Ada tak? Senyap semacam ada. Ada. Kita punya sahabat ada. Dia kata ada. Ada. Baik, tuan-tuan. Kita tengok yang kedua, yakni at-taqarrub ila Allah binawafil. Pukul 8.25 kita berhenti, tuan-tuan. Dan kemudian kita lakukan solat sunat gerhana bulan. Lepas tu kemudian kita khutbah sedikit. Dan sedikit dia khutbah tak panjang, tuan-tuan. Kejap ya. Lepas tu kita terus melakukan solat fardu isya. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik. Kita tengok berkenaan dengan salat-salat sunat. Tuan-tuan. Ini tuan-tuan, kita bincangkan terlebih dahulu berkenaan dengan salat-salat sunat. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra dhalik faqultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud bikathrati sujud, tuan-tuan, perbanyakkan sujud. Dia kata apa? Ni hadis daripada riwayat Muslim. Daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Dia berkata kepadaku, dia kata apa? Mintalah. Lalu aku katakan, aku minta agar boleh menemanimu di syurga. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ada yang lain? Jawabnya, tidak ada, hanya itu sahaja. Beliau berkata, kalau begitu bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyakkan sujud. Dengan memperbanyakkan sujud. Jadinya ulama menyatakan hadis ini menerangkan sujud itu adalah berkenaan dengan solat-solat sunat. Solat-solat sunat, tuan-tuan. Baik, kita tengok dah perhati, tuan-tuan, berkenaan dengan solat sunat sini. Kalau maghrib dia tak buat solat sunat qabliyah. Tak buat lah. Baguslah, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan, kita tengok hadis berkenaan dengannya. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini kita ketengahkan hadis-hadis dia. Baik. Kita tengok berkenaan dengan solat-solat sunat ni, dia terbahagi kepada 4. Baik, kita tengah tuan-tuan, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ni, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat. Dia ada 3. Pertamanya ni, kalau kita tengok daripada Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, dia bentangkan 3 syarah. Yang mana yang pertama adalah memperbanyakkan solat sunat, yakni solat-solat sunat. Yang kedua adalah berpuasa, dan yang ketiga adalah sedekah. Baik, kita ambil yang pertama. Memang tak sempat, tuan-tuan. Memang tak sempat. Kita ambil lah yang mana sempat je lah. Baik. Yang pertama kita tengok berkenaan dengan solat sunat. Baik, dia ada 4 pula kategori solat-solat sunat. Yang pertama adalah solat sunat mutlak, yakni dia tidak terikat kepada sebab, waktu dan juga kewajipan. Dia tak ada terletak pada mana-mana. Maknanya dia solat sunat mutlak sahaja, semata-mata. Tuan-tuan, ini tentang bila-bila boleh buat. Bila-bila boleh buat. Baik, solat mutlak ni biasalah sahaja aku solat sunat 2 rakaat kan Allah Ta'ala tu je. Dia tidak sangkut mana-mana, mutlak sahaja. Yang kedua dikatakan solat sunat yang terikat dengan waktu, seperti solat witir dan juga solat duha. Tuan-tuan, solat witir dan juga solat duha. Solat witir bagaimana pula? Tuan-tuan, selalu kita buat 3, tuan-tuan. Rasulullah pernah buat 5. Aisyah meriwayatkan ada buat 7, ada buat 9. Tuan-tuan macam boleh cuba buat malam. Tuan-tuan, tu pasal ulama dia ada perbincangan berkenaan dengan solat malam ni. Banyaknya Rasulullah buat itu adalah apa dia? Banyaknya Rasulullah, ada yang menyatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, yang mana Rasulullah banyak melakukan solat witir.
Tuan-tuan witir. Kalau kita tengok tuan-tuan daripada Pakistan atau India, tuan-tuan memang witir ni memang menjadi kewajipan untuk mereka kena buat. Itu biasa tuan-tuan. Witir tu tuan-tuan sebenarnya kalau kita tengok dia ada hak atas kita. Kalau kita tengok dalam riwayat yang lain. Maknanya tuan-tuan boleh buat selepas isyak, boleh buat tuan-tuan. Tak, 1 rakaat lah cukup dah. Cukup 1 rakaat. Pasal dia tergelong, dia memang ganjil. Dia tak boleh buat 2, tak boleh. Dah, dulu ada juga kita dengar ada orang buat tak boleh tak buat 2 ni, kemudian subuh kita buat 1. Tak boleh. Pasal apa? Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tak boleh ada. Dah, nak buat sekali je habis dah. Tak, bila mana kita bangun pagi besok tak payah buat dah. Tu pasal witir ni afdal dia pada dia di 1/3 malam. Dah kita buat itu. Pasal kita tak boleh tak ada. Maknanya tuan-tuan kita ni boleh buat bila selepas ba'diyah isyak kita buat. Tu pasal kita tengok hadis, kita akan tengok sebentar lagi. Pukul 8 dah tuan-tuan. Masa tak ada lagi sebenarnya. Kita nak kejarkan waktu sebenarnya. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Berkenaan dengan juga solat duha. Tuan-tuan tengok pula solat isyraq. Tuan-tuan biasa buat solat isyraq tak? Dah biasa dah. Tuan-tuan tengok situ dia ada tulis syuruk 7.12 tak? Syuruk 7.12. Itu maknanya lepas tu 2 minit campur dengan 2 minit 8 second, dia itu adalah waktu haram semayang. Tak boleh tuan-tuan. Waktu haramnya solat tak boleh dah masa tu. Pasal kerana matahari itu akan keluar. Matahari akan keluar. Matahari akan keluar tuan-tuan. Kemudian yang mana kalau nak buat isyraq ni adalah ni. Isyraq ni ada juga yang menyatakan, riwayat menyatakan awabin itu adalah isyraq, duha itu adalah isyraq. Isyraq itu adalah duha. Ada, dia banyaklah. Ada duha itu kalau kita tengok yang dia punya afdalnya adalah bila mana kaki unta dia kalau pijak je tanah ni dah rasa panas bahang matahari. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk melakukan solat duha. Pukul berapa selalunya? Dalam pukul 10, 10.30 gitu lah. Itu paling afdal, ganjaran pahalanya besar. Tuan-tuan. Tapi kalau kita tak biasa buat, tuan-tuan, lepas je 7.12 campur dengan 25 minit, maknanya 7.37 kelas tuan-tuan nak buat lah. Itu tak apalah kalau nak buat. Baik, yang isyraq tu yang mana? Tuan-tuan, dalam satu hadis ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mana mafhum daripada hadis, barang siapa yang solat berjemaah di masjid, yang solat berjemaah, dia kata, barang siapa yang solat berjemaah di masjid tuan-tuan, kemudian dia itu berzikir. Tak berzikir, dia tak keluar masjid tuan-tuan, tak balik. Tuan-tuan boleh buat sebenarnya, satu tahap boleh buat. Tak, tunggu kejap lagi kita tengok ada kuliah subuh, tunggu sekejap. Tak, sampailah pukul 7.12 tu, kemudian dicampur dengan 2 minit 8 saat, kemudian dicampur lagi dengan 10 minit. 10 minit tu matahari tu segalah. Gitulah dia panggil. Dia kata segalah ni kita banyak dah. Jadinya ulama kata apa, ambil 10 minit campur 2 minit berapa? 12 minit dah. 12 minit tuan-tuan, hilangkan rasa kekusutan di dalam jiwa. Tak, ambil 3 minit lagi jadi 15 minit. 15 minit campur dengan 12 minit berapa? 7.27. Tak, 7.27 campur dengan 7.27. Kalau kita tengok waktu duha yang baru masuk tu pukul apa? 7.37. Maknanya 7.27 kepada 7.37 itu adalah waktu isyraq katanya. Barang siapa yang solat 2 rakaat di dalamnya, dia kata apa? Maka pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna, kata Rasulullah. Yang sempurna, kata Rasulullah. Yang sempurna, kata Rasulullah. 3 kali tuan-tuan. Waktu dia pendek je. Pendek je. Dia tak banyak mana. Tak. Lepas tu baru dia masuk waktu duha itu, yang mana afdalnya adalah pukul 10 ke 10.30. Pukul 10.30 dah sedap. Itu waktu dia. Gitu dah. Baik, habis dah, beres dah berkenaan dengan solat sunat, berkenaan dengan solat witir dan juga solat duha. Dah. Baik, yang ketiga solat sunat yang terikat dengan wajib. Apa dia? Solat sunat rawatib. Ni dia muakkad.
dia ada muakkad dengan ghair muakkad. Itu kita biasa buat. Sekejap lagi kita tengok, sempat rasanya tak dekat berkenaan dengan hadis. Kemudian yang keempat, salat sunat yang terikat dengan sebab. Sebab dia pasal apa? Masuk di dalam masjid, maka dia buat tahiyatul masjid. Buat apa ni? Sebab saya baru ambil wuduk. Tak, makanya saya buat solat sunat wuduk. Tak, maknanya dia tersangkut kepada sebab. Baik. Hadis yang kita nak tengok yang pertama. An bin Umar radhiyallahu anhum qala hafiztu. Aku ni, dia kata aku ni menghafal. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'at. Dia kata apa? Aku ni menghafal 10 rakaat daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 rakaat. Dia kata apa? Raka'ataini qabla zuhri. Tak? 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Kemudian 2 rakaat selepasnya. Tak? Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib di rumahnya. Tak. Rumah tuan-tuan. Kita ni macam mana? Kita buat tak kat sini. Buat apa nak balik pasal kita selalu ada kuliah tak? Buat kat sini. Isyak pun buat kat sini tuan-tuan. Jangan buat kat rumah. Rumah ruyuk tuan-tuan. Habis hilang semua. Semangat nak buat dah. Jumpa je anak, tengok TV. Kita tengok apa nama tu? Maharaja Lawak. Tuan-tuan, kita kena tukar tuan-tuan. Kita nanti dah malas kita tukar apa? Maharaja Nangis. Dengar, tengok je nangis. Baru betul. Kita punya lah tu. Baik. Kemudian dia kata apa? Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baiti wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baiti. Dan 2 rakaat selepas isya' itu di rumah. Wa raka'ataini qabla subh. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Yang ni 2 rakaat. Kalau kita tengok kat sini dia bagi berapa masa? 10 minit. 10 minit. Subuh 10 minit. Okey dah tu tuan-tuan. Tuan-tuan, subuh tu dalam satu riwayat kata apa? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak. Jangan tinggal tuan-tuan 2 rakaat. Dia banyak tuan-tuan. Kalau kita tengok dekat Arab, dia tak panggil subuh, dia panggil fajar. Tu pasal ada orang pening kepala, ustaz, apa 2 rakaat fajar? 2 rakaat fajar adalah sebelum subuh, itu dipanggil juga 2 rakaat fajar. Baik. Kita tengok hadis. Kemudian wa fi riwayatin lahumma wa raka'ataini ba'dal jum'ati fi baiti. Dan kemudian dia kata wa fi riwayatin lahumma, dan riwayat Bukhari dan Muslim lainnya disebutkan, dan 2 rakaat salat. 2 rakaat setelah salat Jumaat di rumahnya. Maknanya 2 rakaat kita buat kat rumah tuan-tuan. 2 rakaat kita buat kat rumah. Tapi kat sini kita buat apa? Kalau ikut hadis tuan-tuan, Ibnu Umar tuan-tuan, dia buat 4 rakaat kalau buat kat masjid. Saya cerita 4 rakaat, 2 rakaat dipisahkan tempatnya. Kalau buat kat rumah, dia kata buat 2. Gitu. Kita buat mana? Tuan-tuan temenung pancong ni. Semacam ni tak sabar kot nak buat solat gerhana. Kejap dah. Kita ambil yang ni sedikit tuan-tuan, untuk kita bawa balik rumah, kita bincangkan dengan anak-anak. Bincangkan tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, semua hadis ni berkenaan dengan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Cerita pada anak-anak, bukan kita saja dapat tuan-tuan. Anak-anak kita nak bagi juga. Ada tempat orang lain tuan-tuan, dia tak panjangkan kepada anak-anak dia diam je. Nampak dia malaikat dia sepak mapuh kata. Bagi tahu sikit anak-anak. Ada kitab, bawa balik kitab, cerita pada anak-anak balik kat rumah. Baru betul kita hidupkan sunnah. Kata nak pegang. Pegang apa? Tak tahu. Semacam dah tuan-tuan tengok saya. Kemudian kata apa?
Wa li Muslim kana idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atayn khafifatain. Dalam riwayat Muslim disebutkan apabila fajar telah menyingsing, beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Tak, 2 rakaat yang ringan. Tak. Baik, kita tengok hadis yang lain. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'atayn ghada. Rawahul Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang ni ulama menetapkan klasifikasi yang mana? Dia menyatakan 2 rakaat itu adalah yang muakkad dan 2 rakaat itu yang lain itu adalah ghair muakkad. Maknanya 2 rakaat itu kita kena buat, 2 rakaat itu tidaklah dituntut sangat. Kalau kita tengok dalam fiqh al-Islami daripada Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Baik, kemudian datang kepada kita lagi hadis wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'at al-fajr muttafaqun alaih wa li Muslim raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ni hadis keluar pula daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sangat memperhatikan, yakni memelihara sesuatu yang sunnah melebihi 2 rakaat fajar. Maknanya tu fokus Rasulullah pada 2 rakaat fajar, tuan-tuan, amat tertumpu sekali. Tu pasal kita jangan tinggal benda ni. Yang mana muakkad ni, tuan-tuan, nak sampai satu ketika kita biasa buat dah, tiba-tiba tuan-tuan solat berjemaah kita tengok tertinggal, kita tak tengok imam dah naik dah. Tak, maknanya tuan-tuan kita tak sempat, kita dah biasa buat dah. Maknanya kita boleh qada yang mana kita tinggal tadi. Apa dia? Solat qabliyah subuh, solat sebelum subuh tadi kita tinggal dah. Boleh buat kat rumah. Jangan buat kat sini, tuan-tuan, tak buat kat rumah. Pening pada orang. Mamat ni mana belajar ni? Pasal orang kita dia tak diketengahkan benda-benda gini. Ada pada orang yang dia tahu, yang tuan-tuan tengok berapa kerat datang surau, datang masjid, dia dengar kuliah berapa kerat. Yang tak datang, tiba-tiba datang tengok-tengok, dia tengok lain macam. Ya benar ni. Tak, ada satu kes, bukan satu kes, tuan-tuan, tak, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam hadis ada sebut dah, yang mana bila mana Rasulullah itu solat sebelum subuh, kemudian Rasulullah itu melambungkan badannya ke kanan, kemudian dibaring sebentar. Ada, tuan-tuan, tak buat dalam hadis ada cerita. Ada hadis sahih pula tu. Tak, dengan sanad-sanad yang sahih. Ada, insya-Allah kita akan jumpa. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya wa an ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin tatawwu'an wa litirmidzi nahwu wa zada arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-'isha wa rak'ataini qabla salati al-fajr. Wa lil khamsihi 'anha man hafadha 'ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Daripada Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan solat sunat 12 rakaat satu hari, tak, 12 rakaat satu hari satu malam, tak, maka dengan itu akan dibangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Macam tuan-tuan, rumah dekat syurga lain daripada sini. Tak, dia duduk sama. Tuan-tuan, tak, kita jangan sampai, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi peluang sapu, tuan-tuan. Kena sapu. Tak, pasal kita tak nak dekat masuk dalam syurga, tuan-tuan, perasaan tu ada. Allah, ruginya, tuan-tuan, tak, dia akan rasa macam mana?
tahu kat dunia tadi aku buat banyak-banyak lah. Tuan-tuan, dia akan rasa gitu. Dia akan rasa macam tu, tuan-tuan. Ada tak perasaan tu ada. Dah, jangan kita sampai jam tu dah. Kita tengok je, kita memang tidak ada perasaan hati, tak ada. Tapi tengok Allah, hui, besarnya. Tengok kita jemaah yang sama, tapi berbeza pula dia punya darjat. Macam maknanya dekat dunia ni kita kena create darjat kita kat mana. Dah, insyaAllah. Baik, pasal saya tengok pun kat sini muka-muka pun taraf wali pun ada juga. Dah, taraf wali pun ada. Muka dah macam malaikat, tentang masing-masing tengok. Allah Akbar, tuan-tuan. Saya rasa macam tak baik je saya duduk atas ni. Saya rasa saya nak pergi pada seseorang, saya nak minta ilmu dari tuan-tuan macam tu. Rasa lah gitulah, sampai macam tu sekali. Tengok muka dah macam malaikat, tuan-tuan. Baik, kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan hadis yang sama dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Macam tuan-tuan, boleh tak? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Mana pergi asar? Ada kejap lagi, tapi dia tidak termasuk dalam kategori muakkad. Dah. Baik. Tuan-tuan, dah. Dia 4 rakaat. Ustaz, kalau buat 2 boleh tak? Boleh. Satu boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Itu untuk witir malam boleh. Ustaz, kalau kurang sikit ada. Ada 4 kali takbir je. Pernah jumpa? Sembahyang 4 kali takbir. Dah, itu paling mudah lah. Dah, 4 kali takbir dengan syarat kamu kena duduk depan lah. Tapi baring lah. Dah, lepas tu tanamkan je lah. Senang. Dah, memayahkan pula. Dah, payah sangat nak buat. Dah, alahai nak kurang-kurang juga. Aku sempat mampu juga orang ni. Dah, Allah. Baik. Kemudian dia kata apa? Dalam riwayat imam yang 5 bersumber daripada Ummu Habibah, barang siapa memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya daripada neraka Allah. Allah. Baik, tuan-tuan. Dengar ni tuan-tuan dah rasa, ya Allah, tuan-tuan nak buat tak? Memang nak buat. Tu pasal tuan-tuan, kekuatan kita kalau datang nak buat tu buat terus tuan-tuan. Jangan kita tangguh. Memang tak jadi Sungguh dia tak boleh tangguh benda kebaikan ni. Dah. Tertangguh. Apa ingat tangguh ke apa? Baik, kita tengok hadis yang berikutnya. Tuan-tuan, dah. Ini tuan-tuan dah. Apa ustaz? Bagaimana dengan solat asar? Ada. Dah 8:18. Dah, insyaAllah tuan-tuan 7 minit dari sekarang. Dah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-'asr, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanah wa Ibn Khuzaimah wa sahih. Baik. Suara tak ada tuan-tuan. Dan lagi ada orang kena naik imam ni, semua tunduk dah muka ni, tak nak bawa. Allah, payah apanya. Tak boleh baca surah panjang. Baca je lah surah-surah yang tuan-tuan boleh, tak ada masalah pun. Jadi imam tak boleh juga. Tak apa, saya jadi imam, yang naik khutbah boleh. Baik, kita tengok hadis. Dia kata apa yang ni? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang melakukan solat 4 rakaat sebelum asar. Ada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya hasan dan Ibnu Khuzaimah menilainya hadis ini adalah sahih. 4 rakaat sebelum asar. Dia buat dua-dua tuan-tuan, dua-dua. Baik, hadis ini baik kalau daripada muhaddisin menyatakan. Contohnya kalau kita tengok syarah, banyaklah syarah tuan-tuan. Dia kata apa antaranya adalah hadis ini dia nilai dhaif, lemah. Ada. Tapi kalau tengok At-Tirmidzi, dia menilainya hadis ini adalah hasan. Tapi yang Ibnu Khuzaimah pula dan Ibnu Hibban menilai hadis ini adalah sahih. Tuan-tuan, sahih. Ini penilaian mereka tentang muhaddisin. Kita tak payah pening. Kita tak payah pening. Nak kaji semua tuan-tuan tak payah. Pasal apa? Sanad tuan-tuan yang memberi sanad ni, yang mana kita tengok
yang perawi-perawi hadis ni, dia ada kelompok-kelompok yang boleh, yang dikatakan siqah, yang ni dipercayai, yang ni tak, yang ni dia kalau ada kelompok yang mana dia bukannya dia dalam dia bukannya kuat pemikiran untuk mengingat ke semua. Jadi maknanya bila dia ada di dalam kelompok hadis, maka dia itu jatuh kepada Hasan. Dia jatuhlah, dia banyak jatuh-jatuhlah. Baik, kita tengok. Kemudian sementara Ibnu Al-Qattan menganggapnya maklul, yakni maklul ni dia mengandungi kecacatan. Mengandungi kecacatan, namun menjadi hasan kerana beberapa syahid hadis semakna yang menguatkan. Antaranya adalah hadis Ali yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang kedua, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Awsah. Dan kemudian hadis daripada Abu Hurairah dalam riwayat Abu Nuaim, dan hadis Ummu Salamah dalam riwayat At-Tabrani yang disebutkan di dalam Al-Kabir. Maknanya tak mula-mula hadis tu dia kata apa? Hadis itu lemah. Tak, hadis itu hasan. Kemudian dia itu kerana ada beberapa syahid hadis semakna ataupun dia ada kekuatan, maka hadis itu makin lama makin naik, dia menjadi sahih, tuan-tuan. Itu dia peringkat hadis. Baik, kita tengok hadis yang seterusnya. Tuan-tuan, ni berkenaan dengan yang tuan-tuan selalu ni tuan-tuan nak tengok apa dia hadis dia. Ini hadis yang terakhir lah kot. Pada-pada boleh lah insyaAllah. Wa'an Abdillah ibni Maghfalin al-Muzanni. Dia kata apa? Radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib. Kemudian kata apa? Sallu qabla al-maghrib. Thumma qala fi thalithah laman sya' karahiyata an yattakhidhaha an-nasu sunnah, rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salli qabla al-maghrib rak'atayn. Wa li Muslimin an Anas radhiyallahu anha qala kunna nusalli rak'atayn ba'da ghurub asy-syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'muruna walam yanhana. Dia melihat, dia menyaksikan kami. Yarana, dia menyaksikan kami. Baik, kita tengok hadis. Saya bagi sikit-sikit dulu tuan-tuan. Daripada Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Liman syaa, pada siapa-siapa yang mau. Tuan-tuan, pada siapa-siapa yang mau. Kemudian disambung lagi, apa lagi? Dia kata apa? Kerana beliau tidak suka hal itu dijadikan sebagai rutin. Maknanya kebiasaan. Tuan-tuan, kebiasaan. Tapi Rasulullah tak menghalang. Hadis ada bawah sekali saya sebut. Kemudian dalam sebuah riwayat yang dituturkan oleh Ibnu Hibban disebutkan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat 2 rakaat sebelum maghrib. Ada Rasulullah buat. Tu pasal dia ada buat. Dia ada buat. Tuan tunggu dulu. Baik, kemudian dalam riwayat Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami biasa melaksanakan solat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, sementara Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kami, namun beliau tidak memerintahkan dan pula tidak melarang. Maknanya Rasulullah tengok orang tu tengah buat qabliyah maghrib, dia tengah buat, tak apa, Rasulullah hanya menyaksikan saja. Maknanya ketika itu Rasulullah buat apa? Tuan, Rasulullah tengah buat apa? Takkan dah Rasulullah tengah solat tengok orang. Rasulullah pernah menyaksikan kami, maknanya Rasulullah dia menyaksikan kami tanpa melakukan solat. Tuan-tuan, dia tengok, ada buat? Ada. Dia tidak menghalang kami. Dia tidak memerintahkan kami bangun, buat. Tetapi kemudian ada orang buat, dia dah buat tak? Rasulullah tidak pun melarang orang yang buat. Maknanya buat.
Ada yang nak buat, buat. Ada yang tak nak buat, tak apa. Tak, Rasulullah tidak pula menyuruh mereka. Tak, faham tak? Tuan-tuan tak? Baik, kemudian kata apa? Disendahkannya solat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari sebelum pelaksanaan solat maghrib. Namun kedua rakaat ini tidak termasuk solat sunat rawatib yang ditekankan. Maknanya dia bukannya muakkadah sebelum maghrib. Maknanya tak apalah tuan-tuan kat sini tak buat, tak apa. Saya pun tak ada rasa apa-apa pun, tak ada masalah. Ada, cumanya kadang-kadang tu, cumanya dia punya jarak tu tak, maghrib tu kita tengok dia punya azan dan iqamah tu, kalau siapa nak buat tu buatlah, tetapi diringan-ringankan solatnya. Jangan pula Allahu Akbar, dia khusyuk, dia nak khusyuk, dia ambil masa sampai 10 minit. Jangan. Ganggu orang dah semayang dah. InsyaAllah tuan-tuan nanti kita akan sambung balik berkenaan dengan salat-salat sunat. Boleh dah? Boleh insyaAllah tuan-tuan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah itu datang daripada sini saya tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam lain-lain undangan, mudah-mudahan. Cumanya saya nak offer lagi sekali ya tuan-tuan. Saya ni cepat sepuk sikit. Dia sepuk. Kalau orang Kelantan cakap apa sepuk, takkan tak ada orang Kelantan sini. Parah betul. Apa dia? Apa dia? Tak. Boleh naik imam. Ya Allah. Suruh kahwin lagi satu nak je. Tak. Suruh jadi imam. Macam mana nak kahwin 2? Dan imam pun takut. Ada boleh. Ada. Alhamdulillah kita ada. Alhamdulillah. Anggut dah tu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Boleh dah? Boleh buat dah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Ingat tuan-tuan tak? Dalam kita punya rukuk tetap boleh tasbih. Tak tasbih banyak, mana tak kisah, kita ke imam. Kalau imam dah naik, tetap pun naik. Tapi jangan pula. Tak ada masalah. Tetap naik balik. Kemudian kita qiyam balik baca Al-Fatihah macam biasa. InsyaAllah mudah-mudahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.